Alhamdulillah pagi ni kita bersama dengan Puan Farida ataupun Puan Nida kita nak share lah. Puan Farida sebelum ni dah makan juga kan, tapi pagi ni kita nak tengok macam mana Puan Farida makan kemam bawah lidah Nutrika kita, functional food. Macam mana pula Boleh. tak tahu dah nak Kemam je, tuang je. tuang kan. Tuang je. Bismillah. Simple je kan, very simple. Functional food, 18 bahan, 15 bahan aktif dan 3 teknologi. Kemudian bila dah kemam dan dah larut, minum air. Air kena minum banyak lah, kan. Kita tunggu dia minum dulu, nak dengar orang kata testimonial sebelum ni lah. Dengan pemakanan beliau ada masalah sedikit lah, ada masalah diabetes, tapi ialah functional food bukannya ubat, tetapi dapat juga membantulah, membantu Puan dengan pemakanan ubat daripada doktor dan juga Nutrika. Boleh tak cerita sikit apa yang kita Puan Farida nampak daripada pemakanan bernutrisi ni? Okay. Yang pertama tu minggu pertama saya makan, saya rasa badan saya sihat sekali. Sebelum ni sebab apa, kita dah lost otot ni, saya rasa jadi bila darah gula glucose dalam darah tinggi kan, sampai 3 tinggi. Jadi doktor suggest ambil metformin tambah dos sampai 1000 mg. Tapi dengan Nutrika ni, kita rasa makna before breakfast tu kita try ambil kan, sebelum ni kan cara makan ni kan, saya rasa lebih sihat lah. Sementara nak menanti kan saya nak breakfast. Jadi bila kita ambil ni maknanya segar lah sikit badan. Bagaimana penurunan tu dengan pemakanan dan juga okey, sebab ambil ubat bersama ubat doktor. Jadi dia ada penurunan lah. Jadi sebelum kita makan tu saya ambil bacaan gula. Dia kadang boleh turun dah 10 sampai 9. Bermula daripada 30 tadi, turun ke 10. InsyaAllah nanti akan turun lagi ya. InsyaAllah setelah kita amalkan. InsyaAllah. Hari ni jadi ahli kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, dan juga dekat mana ni kita ni Puan Farida boleh juga kita win-win kan untuk mana tak dapat perkhidmatan dekat pejabat saya lah ni. Pejabat apa ni? Pejabat peguam. Peguam. Jadi kalau ada apa nak dapatkan khidmat peguaman dan sebagainya, boleh jumpa dengan Puan Farida. Di mana ni? Di Kempas dulu. Okey, alright. InsyaAllah.